daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Daku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat." Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Irdina Hanani binti Wan Muslim, kelas 4 terbilang, dari Sekolah Kebahasaan Pulau Bahagia. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang sangat menarik bertajuk Squad Super Sunnah bersama Satria Junior. Novel ini ditulis oleh Asrul Adli dan diterbitkan oleh Ana Muslim pada tahun 2024. Novel ini mempunyai 80 halaman. Novel ini juga mempunyai 7 tajuk yang berbeza. Walaupun jalan ceritanya berbeza, tapi ia tetap menyampaikan satu mesej yang sama, iaitu mengajak membaca mengenali sunnah Rasulullah SAW. Jalan ceritanya mengisahkan tentang kehidupan seharian Satria dan rakan-rakannya yang dipenuhi dengan cabaran, jenaka dan aksi. Pada pendapat saya, keistimewaan novel ini adalah penulis berjaya menggabungkan pendidikan dan hiburan, cerita yang menarik, lucu dan penuh aksi. Watak Satria Junior sangat menarik. Dia seorang yang berani, bertanggungjawab, baik hati dan sentiasa mengajak rakan-rakannya untuk membuat perkara yang betul. Sikapnya mengajar kita bahawa walaupun masih kecil, kita tetap boleh menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Tulisan novel ini juga cantik dan berwarna-warni. Ia mempunyai saiz yang besar, kecil dan sederhana. Selain daripada jalan ceritanya yang menarik, ilustrasi di dalam novel ini juga cantik dan berwarna-warni. Bahasa yang digunakan mudah difahami oleh murid sekolah rendah. Daripada novel ini, saya dapat belajar bahawa sunnah Rasulullah SAW dapat diamalkan dengan perkara-perkara yang kecil seperti menjaga adab, berbuat baik, bersangka baik, saling menolong dan banyak lagi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua rakan untuk membaca novel ini kerana saya percaya setiap helaian bukan sahaja menambah ilmu, tapi juga menanam rasa cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Buku ini bukan sahaja baik untuk kanak-kanak, tapi juga baik untuk orang dewasa. Buku yang baik mampu mengubah diri pembacanya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.